Okay, hari ni sangat best tapi at the same time pun penat. Yang penting pengalaman tu lah, menyanyi dalam studio apa semua memang akan saya ingat sampai bila-bila sebab bukan senang kan nak dapat peluang macam ni. Masa setengah jam tu tak cukup untuk saya. Bila saya baru nak start practice betul-betul, tiba-tiba Najwa dah panggil dan time tu saya panik. Dia macam, alamak. Tapi saya cubalah apa yang saya dah buat, apa yang saya dah practice. Tiba-tiba kena perform dekat depan orang. Saya rasa macam, ya Allah, orang tengok aku, tengok saya. So dia macam malunya badan kepala otak tu tak tahu fikir lagu apa. Dan tengok orang semua bagi support, tengok semua Najwa semua tepuk tangan. Saya rasa macam, ya Allah, dia malu, dia segan. Tapi itu semua saya buang. Mak saya memang dia cakap yang datang, tapi dia kata tengah hari sikit. Tiba-tiba nampak mak, ayah dengan adik-adik, saya rasa macam time tu dah nak stop main gitar sebenarnya, tapi macam saya teruskan je. Saya nak buktikan kat mak ayah saya yang anak dia dekat sini, mak, anak dia dekat sini. Bila tengok dia dalam tu, one of her dreams is actually doing recording like that kan, macam tu. Jadi bila dia dapat tu, rasa banggalah yang dia dapat sampai apa yang dia hendak, dia dah dapat lah. Dia tak pernah tunjuk dia ni bawah atau berdramatik, tak ada. Orang macam ni lah yang paling boleh berjaya dalam industri muzik. Wow, boleh nampak lah improvement. And then sebab dia memang cakap daripada awal lagi, dia punya masalah adalah self-confident dia. Sebab dia kurang self-confident. Wawa sedikit tersentuh waktu dia nyanyi tadi. Dan Wawa rasa happy lah. Baju yang saya pilih untuk Nisha hari ni lebih kepada untuk dia beraksi di atas pentas. Bersemangat. Dia nampak lebih lively dan dia nampak bersedia untuk go on stage and rock the audience. Saya datang dengan satu impian, satu harapan, satu perasaan nak belajar banyak benda, dan saya memang bersyukur selama 2 hari saya dapat. Memang banyak saya dapat. Kecapilah impianmu bersama Sunsilk.